Assalamualaikum. Jadi pada kali ni kita nak ganti horn War 2 Asia. Jadi untuk horn yang standard pada kilang, bunyi dia agak perlahan lah. Jadi kita nak ganti dengan horn yang lebih kuat. Jadi horn apa yang kita akan ganti adalah horn jenis ni, iaitu jenama Piah. Jadi kalau kita beli dalam RM80 lebih lah. Kalau ada voucher tengah promosi mungkin boleh dapat murah lagi. Jadi macam mana kita nak ganti? Okay, jom. Sebelum kita ganti horn yang baharu, kita nak cuba dengar dulu macam mana bunyi horn standard Asia. Okay, jadi kalau dengar itu adalah horn standard, bunyi horn standard. Jadi kejap lagi lepas kita dah ganti horn yang baru, kita akan banding bezakan bunyi horn ni mana yang lebih kuat dan jelas lah. Untuk horn asal Asia dia ada dua, satu di bahagian atas, satu lagi di bahagian depan ni lah. Jadi kita akan ganti kedua-dua horn ni. Cuma untuk bahagian depan ni kita perlu tanggal nut ni dulu lah untuk akses ke bahagian bawah tu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita akan tanggalkan, kemudian kita akan cabut dan ganti, kemudian kita akan gantikan yang ni. Okey, jom. Okey, jadi kita buka kotak horn ni, apa yang ada. Okay, jadi dia ada dua unit lah. Jadi kita akan pasang kedua-dua ni. Jadi horn ni dia tak didatangkan dengan harness lah ataupun wire. Jadi kalau katakan kita perlu modify dia punya wiring tu, kita perlu beli satu lagi set wire sekali dengan relay lah untuk support kita punya horn ni. Okay, ini adalah set yang siap untuk fuse, relay dan wiring lengkap lah untuk kita pasang horn kita yang baru ni. Okay, jadi sebelum kita boleh tanggalkan horn yang di bahagian depan ni, kita perlu tanggalkan dia punya clip wire. Jadi dia agak tersorok sikit. Kita kena tekan dia punya clip ni, dan satu lagi tangan kita kena masuk di sini dan tarik lah. Okey, kemudian kita akan cabut wire horn ni. Okey, ini adalah wire horn. Okey, itu wire horn yang telah kita cabut. Kemudian kita akan cabut rumah horn ni sekali lah. Okey, ni yang kedua, ni pun sama. Kita akan cabut yang ni. Okay, cara cabut senang je. Kita tekan klip ni dan kita tarik lah. Kita akan cabut klip ni. Okay, kita tekan. Okay, dah siap. Untuk kita tanggalkan wire ni. Dia sebenarnya wire yang ni dia terikat dengan wire yang bahagian bawah ni. Dia macam ada, kita panggil apa, selotip hitam tu lah. Jadi kita terpaksa tarik sikit, tarik kuat sikit dan kita gunting selotip tadi lah. Jadi setelah kita baca semula manual horn, disebabkan horn asal Asia ni dia ada dua soket, satu soket di atas, satu soket di bawah. Jadi kita tak perlu gunakan harness lah. Jadi kita akan terus sambung kita punya horn. Cumanya kita perlu satu lagi wiring untuk grounding bagi horn tu lah. Okay, lagi kita tengok macam mana. Sekarang kita akan tanggalkan dulu horn yang lama. Kita gunakan soket 10mm lah.
Okey, jadi kita simpan yang horn original. Kita akan cabut satu lagi ya. Untuk kita cabut horn di bahagian depan ni, dia agak sukar lah, sebabkan kita tak buka dia punya bahagian depan ni. Jadi sebab boleh buka tapi leceh lah. Jadi kita ambil langkah mudah, kita biarkan saja horn standard tu dan kita terus pasang horn yang baru di tempat yang mudah untuk diakses dan sesuai dipasang adalah di sini. Okey, satu di bahagian sini, satu di bahagian sini. Cumanya horn tu nanti dia akan kita akan pasang menghadap ke belakang macam ni. Okey. Sebab kalau kita pusing ke depan, dia akan sangkut di satu sini, satu di sini lah. Okey, jom. Baik, jadi disebabkan kedudukan horn baru tu dia jauh daripada soket yang asal, kita terpaksa tambah ataupun modify wayar lah. Jadi kita akan tarik, cocok daripada soket asal, bawa ke tempat horn yang baru. Jadi kita akan ukur dan kita akan buat. Okey, jom. Baik, jadi ni adalah kita punya wire jumper lah kita panggil. Maknanya sebabkan tempat kita nak pasang horn tu dia jauh daripada soket horn yang asal, jadi kita perlukan wayar tambahan lah. Okay, jadi yang ukuran yang kita perlu ada untuk kereta Azia ni, okay, yang ni adalah 46 cm, yang paling panjang ni adalah 94 cm, dan yang dua pendek yang sama ni adalah 22 cm. Okay, bezanya yang pendek ni penghujung dia kita buat jenis menyambung macam ni lah, sebab kita akan, ni adalah untuk wayar grounding lah. Okay, kalau kita ada warna wayar berbeza pun lebih okey lah, tak ada masalah. Kalau wayar sama pun tak ada masalah. Okay, wayar berbeza fungsi dia untuk supaya kita dapat kena pasti dengan mudah lah, tu je. Tapi kalau kita buat sendiri, tak kisah apa-apa warna wayar pun boleh. Cumanya kita kena pastikan kita punya wayar jumper ni dia tak terlalu nipis ataupun kecil diameter dia. Macam wayar ni dia 1.5 mm kalau tak salah saya. Okay, jadi kita akan sambung dan saya akan terangkan wayar yang panjang ataupun yang pendek ni kita akan pasang di mana. Jadi kita dah siap pasang untuk horn yang sebelah kanan ataupun satu bahagian lah. Jadi kita akan pasang satu bahagian sini. Okay, untuk penyambungan wayar horn, okay, jadi satu wayar adalah daripada soket yang asal daripada kereta lah. Satu lagi wayar kita akan pergi ke grounding kereta. Jadi dia tak kisah mana-mana, sama ada atas atau bawah. Tapi yang penting kita kena cocok lah. Satu mesti daripada soket asal, satu lagi wayar mesti kita pergi ke grounding kereta. Untuk buka nut di bahagian depan ni, kita guna pembuka 10 mm lah. Okay, jadi kita longgarkan sebab kita nak masukkan tapak horn ni dekat situ lah. Jadi kita terpaksa tanggalkan nut ni. Okay, kita tahan sebelah bawah lah sebab kita nak nut ni jatuh. Okay, siap. Jadi kita akan masukkan kita punya horn. Dia menghadap macam ni lah. Yang ni belah dalam, yang ni belah menghadap ke depan. Untuk ketat kita pusing ikut arah jam lah. Untuk longgar kita lawan arah jam. Okay, siap. Baik, jadi dah siap pemasangan horn. Okay, ada dua horn tu. Tengok horn
jenis PR lah. Ini kita letak di bahagian depan ni, sebelah radiator. Jadi itu adalah pemasangan wayar dia. Okey, ni sebelah situ lagi. Okey, wayar tu kita lalukan di bawah ni, lalu bawah ni dan pergi kat situ. Okey, jadi untuk jumper yang paling panjang tadi 94 cm, kita akan sambung dengan soket horn yang asal di sebelah atas lah. Kemudian untuk jumper yang pendek tadi 46 cm, kita sambung dengan soket yang di sebelah bawah ni. Okay, yang tu sebenarnya soket untuk horn yang ni lah. Jadi horn standard ni kita tak tanggalkan lah, sebab dia agak sukar lah. Okay, jadi kali ni kita akan tengok macam mana bunyi horn PR yang kita pasang. Okay, jadi itu adalah bunyi horn yang kita pasang lah. Dia lebih kuat dan jelas berbanding horn standard Asia yang bunyi perlahan lah. Okay, jadi terima kasih. Apa-apa pertanyaan boleh komen di bawah. Assalamualaikum.